Selamat pagi guys. Selamat pagi. Selamat pagi. Sejuk betul lah. Macam dekat aircon lah. Hari ni ada dia betung Selamat pagi guys. Kita berada di rumah Abang Zat. Rumah Abang Zat ni sangat murah, harga ni RM50 saja. Dan sejuk pada waktu malam, tak perlu pakai aircon. Walaupun kipas buka penuh sekali ini. Tak tahulah apa semua orang tak rasa sejuk. Pada pagi yang sejuk ini, kita perlukan makanan yang lebih lazat. Jadi mana kita nak pergi, kita akan pergi ke Sop Kaki Lembu. Sop Kaki Lembu mendapat baca ramai di kalangan para bikers di Betong ini. Pada jam 8 malam, jam pagi nanti, kedai Sop Lembu akan buka. Marilah sama-sama kita pergi ke Sop Kaki Lembu. Okey, itu saja tadi adalah sebagai parodi kepada orang kata content kita baru lah. Nanti kita akan buat dalam konsep video di NMS Vlog lah. Dalam space dolar lah dalam space dolar. Okey guys, so sangat sejuk pada pagi ni. Memang tak tahan lah. Walaupun orang kata tak ada aircon lah, ada kipas je, tapi suasana dia memang sangat-sangat sejuk lah. Sangat sejuk. Ini berapa degree ni? Berapa degree ni? Lebih kurang dalam 20. Dapat 20 darjah Celsius. Sangat sejuk. Bila sejuk rasa macam tak nak mandi. Bila tak nak mandi rasa macam kambing. Tu Tak apa, tengah hari boleh mandi. Mandi lah. Jadi kita gosok-gosok gigi saja. Nanti kita pergi makan. Lepas makan nanti dalam pukul 10 kita pergi korek telinga. Itulah aktiviti yang berlaku di Betong. Korek telinga, selain daripada itu kita boleh masak. Tapi kita nak masak sebab tak ada duit. Okey. Alright. Perut sangat lapar ni. Lapar siang. Lapar siang lah. Sikit lagi. Sekarang pukul 7.28 7.28 tengah siap-siap lah tu. Sikit lagi nak masak. Boleh lah. Boleh lah nanti kalau sejuk tak nak mandi, gosok gigi dulu lah. Yang pasal kau macam lawyer sikit. Lawyer? Kalau rasa lawyer, kita perlu makan ubat tahan lawyer. Kena bawa. Okey. Kita lepak dulu lah. Sejuk. Sejuk lah. Kau. 20 minutes later. Boleh. Alright guys, sekarang dah jam 9.04 pagi waktu Malaysia guys. So, kami gerak untuk mencari sarapan dulu guys. Nanti selepas ini, barulah kami akan pulang ke kediaman kami. Dan kami akan siap-siap untuk pulang ke tanah air pula ya guys. So, jom kita sarapan dulu. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi semua guys. So pagi ni kita nak ke kedai sup kaki lembu guys. Kita nak cari sup pagi-pagi hari. So pagi dekat Betong ni sangat nyaman dah. Memang sejuk. Udara dia pun memang sedap. Kelihatan beberapa kedai dah sudah buka untuk berniaga, memulakan perniagaan dia orang. Sekarang dah jam 9 pagi waktu Malaysia guys. Dan kita akan ke kedai makan lah, belakang masjid Betong tu. Kat situ memang ada satu kedai sup kaki lembu lah. 6 bulan lepas kita datang, kita pergi ke situ juga. Pagi ni kita akan ke situ juga lagi. Okay, so jom kita
Banyak aktiviti sikit hari ni nak buat ni sebelum balik ke Melaka. Kita nak makan sup kaki lembu, kita nak korek telinga, mungkin buat facial sikit. Lepas tu kita nak cari jugalah beberapa benda yang orang kata boleh dicari untuk dibawa pulang ke Melaka, guys. Okay, mana lorong dia ni? Kat depan ni lorong dia. Okay, so kita jumpa kat kedai nantilah, guys. Alright. Sini dia lorongnya. Ya, betul. Oh, pagi-pagi ni jadi hidung macam berair sikit. Sejuk. Alright. Nah, dah nak sampai dah katanya. Dah lebih tu. Oh, masuk situ tadi. Situ. Dia tutup ni untuk kenderaan berat. Dah ringan dia buka. Oh, ramai orang ke Mana kita nak parking ni? Hello. Okay, guys. Sekarang kita berada di sup kaki lembu. Alhamdulillah, kita ada di sup kaki lembu sekarang ni. Hari ni kita buat kelainan sikit. Kita bukan ada kelainan apa pun. Order air lah. Ini air memang air gagal. Air rumput. Memang rasa macam air ketum. Macam rumput. Bukan ketum lah. Ketum dia pahit. Ni manis sikit. Cuma dia rasa macam ala-ala kita minum air sayur. Oh, air sayur. Lain air sayur kan. Air rumput. Okay, so kita order apa ni? Nasi goreng dengan sup kaki lembu. Sikit. Ya. Kita sampai. Aku order ni sup keting pula. Sup keting. Lain sikit lah. Lain sikit. Kita ada kelainan sikit. Tapi nak rasa perut apa? Perut goreng. Perut goreng tak ada lah. Belum ada perut goreng. Kita order daging apa? Bawang putih. Daging bawang putih. Oh, kita kena air pergaga. Sedap lah pergaga. Tak? Kalau suka benda-benda eksotik ni, boleh lah. Memang rasa air rumput lah. Memang betul-betul rasa rumput. Aku tak boleh lah. Ada. Apa dah? Daging bawang. Daging bawang putih apa? Bawang putih. Makanan pertama kita, guys. Apa tadi dia ada? Daging bawang putih. Daging bawang putih. Mana bawang putih? Tak tahu. Sikit. Lazat lah. Sebenarnya sebelum ni kita order ni perut goreng. Tapi tak masuk lagi. Dia gantikan dengan daging. Ya, betul. Ramai orang kat sini ramai orang. Tapi itulah dah ramai juga dari yang gerak. Dan kita lambat sikit kot. Sikit lah. Kedai pukul 8 tu. Sekarang pukul apa? 8 waktu Malaysia ke 8 waktu dia? Kadang-kadang 8 waktu dia ni. 8 waktu dia ke? Tapi kita sampai. Kita dah sampai pun 8 berapa tadi? 8.10. Aku rasa 8 waktu kita lah dia buka. 8 waktu kita. Tak tahu lah. Sekarang dah pukul 9. Waktu kita lah. Ya dah maksudnya. Pukul 7 ke? Damn. Jadi lambat lah. Tengok orang dah balik lah. Kita yang lambat sebenarnya. Okay. Abang Zan dah buka kedai. Betul. Maknanya dia buka pukul 7 waktu kita. 8 tu waktu kita, 7 waktu dia. Pukul 7 dia dah buka. Betul. Okay, makan dulu. Alright. Dulu makan kita ada dulu. Okay. Gambar penting. Ya Allah. Okay. Pakai telur. Okay. Okay, makan lagi terus sampai, guys. Guys, makan dulu. Jangan lupa baca bismillah. Berasap lagi sah. Berasap, guys. Panas lah. Ni sup urat keting. Daging bawang jadah apa? Daging daun bawang. Dan bawang putih. Daging daun bawang dengan apa ni? Sup kaki lembu. My favorite, guys. Kita kena dengan nasi goreng juga. Pagi macam ni. Padu mat. Macam lah. Allah mabarkan nasi goreng. Amin.
Okey. Jom jemput. Okay guys, kami sarapan dulu kat kedai sop kaki lembu. Makanan kat sini memang sedap-sedap belaka. Selepas selesai sarapan nanti, kami ada urusan lain pula guys. Kami manjakan diri dulu kat sini guys. Bukan takat korek telinga, Popnik siap buat facial lagi. Oh, syahdunya. Okay guys, sekarang dah hampir pukul 1 tengah hari waktu Malaysia guys. So kita dah settle semua dah urusan-urusan kita hari ni. So kita dapat minum kejap kedai Abang Zan ni. Tadi bawang goreng kiriman daripada orang rumah pun dah beli. Korek telinga pun settle. Siap buat facial lagi. So kita lepak kejap kat sini lah. Okay, lepak dulu guys di kedai Abang Zan ni. Tadi selesai kita beli barang-barang, buat aktiviti-aktiviti bebas. Betul juga. Kita beli barang makanan. Barang makanan yang Bawang. bewang. Okay, so guys, lepas ni kita naik je atas. Sementara tu kita menunggu 1 jam untuk apa ni, nak ready nombor plate lah. Pok ni ada beli nombor plate, aku tak ada lah. Maksudnya Najil dulu lah. Dah dulu sebab bajet pun tak ada, habis makan. Aku makan saja dekat sini semalam. Makan malam RM30. Hari ni sarapan pagi RM34. Dah habis RM64 untuk makan saja. Belum lagi 7 semalam dalam berapa ubat lah. Tadi ada aktiviti bebas tu dalam RM13. Oh, dah dekat 100 juga habis ni. Nanti nak balik ni tak tahu nak makan ke tak. Minum air je lah kot. Ni air pun ada ni. Ni pun dah berapa ringgit dah. Rasa dah RM5 kot. RM5. Okay. Okay, so kita apa ni, kita naik atas dulu. Mandi-mandi apa, siapkan apa semua. Dia turun. Mungkin kita buat video sikit. Betul. Sementara tunggu nombor plate tu siap. Dah siap nanti kita check out. Kita terus ke border. Betul tak? Ini mungkin ramai orang lah. Betul. Betul tak ramai orang? Tapi itulah, rasa maybe besok makin ramai lah. Ya, besok ramai lah. Sebab KL, Penang, apa lagi, beberapa negeri tu dia ada cuti Taipusam lah. Hari ni dengan besok. Betul. Jadi harapnya hari ni tak ramai lah. Besok baru ramai. Betul. Apa pun, kita tunggu nombor plate siap. Yang penting kita Dia lagi naik lah. sedia. Prepare apa yang patut. Kita rehat dulu. Kita Yes. minum cair dulu lah. Cair dan Coffee Gin. Kopi je. Salah masuk pula kedai sebelah. 1 hour later. Accident. Ada accident lah. Sini sikit tadi ya. Oh. Sekarang pukul 1.42 petang waktu tempatan. Betul waktu tempatan ni? Ya, betul lah. Ya, kalau waktu Malaysia 2.42. Lewat dah ni. Lewat dah ni. Tapi tak apa. Kita akan gerak mungkin dalam pukul 3-4 waktu Malaysia kot. Ya. Dan kita akan sampai di Melaka mungkin dalam pukul 12 malam macam tu lah. 12 1 dah. Besok pagi aku nak warm up ni. Mampus aku. Warm up. Okay, selamat datang ke kedai Abang Zan. Hari ni balik lah hari ni kita. Ya, Sampai betul. hari ni kita balik. Hari ni terbalik lah. Tak ada apa sangat datang sini, sekadar nak merasai vibe kata Thailand lah. Yeah, of course. 6 bulan sebenarnya. Dan diam tak diam sebenarnya kita dah 6 bulan tak datang. Betul. 6 bulan. Kita masuk dalam 6 hari bulan 6 atau 7 hari bulan 6. Masuk. Betul.
Dan aku dengan Poji bulan 7. Dah tunjuk. Untuk betul ni 6 bulan lah sama apa ni. Okay, so kita tengah tunggu Mohit punya nombor plate. Siap, nombor plate. kita buat video sikit kat sini. Pasal tak tahu nak buat apa. Aku pun dah fikir apa dah, aku nak balik ni. Tak apa, kita ni je, kita cakap ini je lah. Mana? Tengok Abazan lah. Abazan bersama dengan peminatnya daripada Malaysia. Yang mana Abazan merupakan, dulu dia adalah artis ya. Ya. Yang pernah menangi anugerah bintang dan binatang popular. Prestij apa, bintang dan binatang popular Sinar Hairan. Berita hairan. Ya, berita hairan. Gitu ya. Ya. Bagaimana Abazan menyantuni sahabat-sahabat daripada Malaysia datang berkunjung. Ya, betul. Walaupun bukan hari raya tapi ibarat macam hari raya sebenarnya pada hari ini. Oh. Abazan kata lagi beberapa minggu untuk nak sambut Ramadan. Inilah masa untuk mengejar 10 malam terakhir bulan Syaban. Okay. Ramai artis sini eh? Ramai artis datang ni. Ramai artis datang sini. Semua artis-artis yang dah Sara, yang dah apa kata veteran, bintang filem Pemantang tu, Sabri Yunus. Saya tengok dekat ujung sana. Sabri Yunus. Nampak tak? Nak zoom sikit lah. Zoom sikit. Mana? Sabri Yunus. Sabri Yunus sama dengan sahabat-sahabatnya. Oh, tu Ada Fred Seriwangi. Ya, tengok orang makin macam tak putus-putus lah. Dah. Memang banyak. Ramai ya orang datang. Kelebihan kedai Abazan ni, Bikers Bikers Pit Stop 410 International Circuit. Kelebihan dia adalah dia ada kedai makan. So orang datang sini. Ramai ya. Cuma hari ni kita agak kecewa sebab goreng-goreng tak ada kan. Tu Ada sup. Nak aku makan ni dah berbunjut, dah sebunjut. hari ni banyak makan sup lah. Jadi aku tak makan lah, aku minum air dah. Aku makan tu lah. Apa? Pulut durian. Makan peluput durian. Durian motong. Montok ke montong? Oh, montok lah. Ya. Okey, masih lagi menunggu ketibaan Beli yang mahal. nombor plate kat ni. Masih belum kunjung tiba. Masih menunggu, dah tunggu je, kita makan siap-siap. Tu gerak. Betul. Rasanya nak buat video pun macam, yelah kita dah mengejar waktu ni. Hampir tidak menjadi buat live ni. Tak apa, kita live kat sini lah. So, boleh sikit ceritakan kelebihan kedai Abazan ni. Jadi kedai Abazan dia ada kedai makan. Betul. Yang pertama sekali dia punya main course dia adalah jual baju-baju dan cendera mata dan cendera hati. Hasil daripada craft tangan penduduk tempatan. Ini baju ni dia jahit sendiri. Jahit sendiri. Dia sulam. Baju dia tengok. Ada Sulam dengan sulaman. desain baru. Yes. Desain baru ni ada kat tepi sekali tu Tu ya. Tu dia. ada desain yang macam tajam-tajam tu. Yang ada lampu. Ada desain warna seakan BMW. Gambar yang berlombong. Ya. Ini kelibaan daripada pendaki-pendaki yang mendaki Gunung Alai. Oh, ini dia. Ni daki gunung daki gunung Lagi nak pergi gunung dah balik? Balik ya. Dah balik ke nak pergi yang? Dah balik lah. Oh. Cilipat. Betul. It's a first, Cilipat. ya. Ni ah. Siapa yang join trip ke Gunung Selipat akan dapat voucher makan. Voucher makan di kedai Abazan. Tebuskan makanan di kedai Abazan. Voucher makanan Gunung Selipat. Cilipat betul. Ya, dan dia akan dapat free bergambar dengan Ciko iaitu haiwan peliharaan Abazan di belakang sana. Free Ikut harap. Jadi datanglah ramai-ramai ke Betong, ke Bikers 410 International Pit Stop untuk mendaki Gunung Selipat dan juga bergambar dengan Ciko harap. Jangan lupa pilihan raya nak dekat, undi lapas. Ada Parti Islam Betong, pap. Parti Islam Betong. ni hijau. Parti Amanah dan Parti Islam Betong. Okey dah. Kita tunggu nombor plate lah.
Aku sambil tunggu apa pulut durian aku tak sampai gini. Okey. Kita jumpa dekat sempadan lah lepas ni. Penat lah ni. Duit banyak habis. Aduh. Okey guys. So nombor dah siap dah guys. Ini dah nombor. Dah siap Nombor pelatur. Ni dia. Apa? NEG. No Lapis 2. no ogo. No ego. Ning gyok. Dah sampai dah. Oh si gyok. Jom kita solat dengan bazar tu. Okey bang. Gerak tu bang Nama dia lah. Ha. Alamak. Masih banyak tau. Terima kasih banyak. Oh, sibuk dia ni. Ibu betul telefon ini nak angkat pun. Ya. Salam ya. Ya. Kita kena balik lah. Ya, kita kena balik. Kena pukul 3.30. Ha. 3.25. 3.30. Kita 3.30 waktu kita keluar daripada sini. Baik. Pukul 1-2 pagi sampai ke Melaka. InsyaAllah. Kalau Okey. petang kita gerak sampai sini pukul 9.30 malam. So, cuba tengok lah. Nah. Beza dia macam mana. Betul. 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30. 7 jam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 lah. 12. Satu. Satu lah. Sebab kita akan pergi banyak lagi. Kita makan lah, apalah. PY lagi. Masih pendapatan. Ya. Berikan penginapan yang sangat selesa. Ya. Terima kasih banyak. Terima Ya. kasih. Penginapan yang menarik. Nanti dari 6 bulan kita datang dah ada construction belakang. Harap-harap dah naik hotel lah. Nanti harap Abang Zam buat jembatan lah. Jantas daripada bilik yang belakang tu terus ke hotel. Okey. Ya. Senang pun naik dengan pengacara boleh Yes. boleh jalan melintasi apa. Oh, So apa nama mestinya. hotel Abang Zam? Akan letak nanti. Tak tahu lagi nak letak nama hotel apa tak tahu lagi. Ya, harap dia dapat lah ni. Tengoklah nanti macam mana. Bikers 410 International Pit Stop. Allah. Nampak logo muka Abang Zam. Ya, semoga Abang Zam terus maju. Ya. InsyaAllah kita doakan. InsyaAllah. Kita akan sentiasa support lah. Kita akan sentiasa support Abang Zam dan juga kita akan promote Abang Zam di kedai di mana-mana kita pergi insyaAllah. Yeah. InsyaAllah. Jom kita. Ya. Gerak dulu. Terima kasih banyak Bazan. Terima kasih banyak Bonek dengan Okey. pengacara. Ya. Dan Abazan tu apa lebih kurang tu minta maaf. Tak Sama. sama. Sibuk berapa ramai. Dan Abazan sampai tak dan ada melayan kawan-kawan. Tak apa. Okey, jom kita. Terima kasih banyak sekali kan. Selamat Jom. Oh. Selamat baik. Okey Bonek. Okey, terima kasih banyak Okey. Okey baik. Terima kasih banyak. Motor mana motor? Ni motor dah dapat 2 stiker. Dua stiker bercantum menjadi satu. Oh. Oh. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey. InsyaAllah. Jumpa lagi. Selamat sampai InsyaAllah. Okey, gerak dulu. Selamat sampai insyaAllah. Okay guys, so 3:35 minit petang guys, waktu Malaysia. So tibalah masanya untuk kita tinggalkan Bandar Betong ini. Inilah dia tanah lapang tadi, dan belakang tu adalah hotel tempat kita duduk tadi. Nah, bukan hotel lah, bilik tumpangan Abang Zan. Okay, selamat tinggal Betong. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okay, masih. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Betul. Dan sekarang kita sedang menuju ke sempadan lah untuk buat urusan di sempadan nanti. Okey, 2 hari 1 malam. Sebenarnya tak sampai 2 hari pun sebab kita sampai sini malam dah tadi.
Kira macam balik hari lah. Alhamdulillah, dapat juga jumpa kawan lama tadi. Aku panggil dia Datuk Andalas. Memang lama tak jumpa dia. Berapa belas tahun tak jumpa. Sekali jumpa kat Betong lah. Aduh, memang kenangan lah. Masa tu kita orang sama-sama aktif dalam grup Ezora dulu. Jadi kat situlah pengenalan kami lah. Alright guys, so jom kita teruskan perjalanan kita ke Sempadan guys. Nanti kita settle urusan dan kita terus balik lah. Mungkin kita akan isi minyak dekat highway nantilah rasanya. Sebab minyak pun baru turun 1 bar ni. Okay, kita jumpa selepas sempadan nanti Ciao. Selepas selesai urusan sempadan belah Thailand, kami abadikan kenangan dulu kat sini. Apa yang pasti, kami akan datang lagi. InsyaAllah. Okay, boleh. So settle lah sudah urusan sebelah Thailand guys. So kita dah siap cop pasport dan sekarang kita menuju ke border Malaysia pula. So kat sana nanti kita just lalu, kita ulur pasport and then dia cop je lah. Macam tu je. So selamat tinggal Betong, selamat tinggal Thailand. Nanti kita akan kembali lagi. Mungkin dalam tempoh masa 2-3 bulan selepas itulah. Oh, terpiuh sikit lah. Sorry. Oh, tu dia. Sebelah Malaysia ni nampaknya beratur panjang guys. Oh, jadi kita sebagai motosikal ni, kita orang kata apa? Boleh lah selit kat tepi. Sebab motosikal ni dia kecil je. Okay. So sekarang kita dah menjejaki tanah air kita. Untuk cop pasport sebelah Malaysia pula. Tapi saya kena berhenti kat depan tu. Kita kena berhenti. Lepas tu kita kena inilah, kita kena turun pergi cop pasport. Okay guys, kita jumpa selepas ini guys. Twenty minutes later. Okay guys, sekarang 4:20 petang. Kita dah berada dekat laluan kira macam jalan potong lah. Jalan lalu ikut Felda Lepang Nenering. Okay, jalan ni kita kata potong lah sebab dia menjimatkan sikit. Beberapa kilometer berbanding dengan kita lalu ikut Pegalau Ulu. So Alhamdulillah, kami dah selamat keluar daripada Thailand. So secara sahnya kita dah kembali ke tanah air kita lah. Okay. So perjalanan kita ni masih panjang lagi. Ya, mungkin nanti aku dengan kamera rider akan berhenti dekat RNR Simpang Pulai nanti untuk kita top up minyak dan beristirahat sekejap lah. Nanti bila dah siap top up minyak, nanti kita akan teruskan perjalanan kita sampai ke Melaka lah. Okay. So InsyaAllah nanti kita akan kembali lagi ke Betong bulan 6 nanti. Bulan 6 nanti kita special sikit lah masa tu. Sebab kita akan bawa orang pencin untuk pergi ke Betong. Okay. So laluan ni biasalah macam ni je lah. Ya, kawasan Felda kan. Dia agak lengang sikit lah. Nanti dah akan sampai ke simpang sebelum bergerik lah. Jadi kita tak lalu ikut Pegalau Ulu. Okay, sedikit menjimatkan masa dan juga sedikit orang kata selesa jalan ni. Sebab kita tak lalu jalan yang daripada Gerik ke Pegalau Ulu yang corner-corner naik bukit. Itu tu kita tak lalu lah jalan tu. Kita dah macam melangkaui sikit.
Sini pemandangan cantik guys. Oh, nampak Gunung Ganang, Bukit Bukau, Gunung Alai. Nanti kita nampak lah nanti. Sepanjang perjalanan ni kita akan nampak Gunung Alai, Gunung Kenderung, Gunung Kerunai. Oh, ini mesti lepas terbakar ni. Sekarang ni cuaca panas. Kadang-kadang sedikit percikan api boleh mencetuskan kebakaran yang besar. Okay guys, so kita teruskan lagi perjalanan kita. Nanti kita akan sambung balik selepas ini. Kita jumpa nanti dekat mana-mana nantilah. Dekat Gerik ke, ataupun mungkin masuk highway ke, Kuala Kangsar ke. Alright, kita jumpa selepas ini. Nak layan corner kejap. Oh, Kamen Rider pun layan corner juga tu. Iya. Okay guys, sekarang kita dah sampai Kampung Lenggong guys. Kita dah sampai Kampung Lenggong. Ini dah ada Lembah Lenggong. Tempat yang mana beberapa juta tahun dahulu dipercayai Lenggong pernah dihentam batu meteor. Sehingga orang kata mempupuskan beberapa spesies dan generasi kat sini. Okey. Tapi pada masa tu dipercayai juga ada hidupan lain sebelum manusia lah. Tapi dia mungkin macam manusia, mungkin lah, tapi tak seperfect manusia lah, mungkin dekat Lenggong ni. Sebab dia orang jumpa kapak genggam dekat area sini, yang mana kapak genggam tu digunakan untuk macam memotong, dia macam bentuk mata kapak tapi tak ada ulu. Jadi kita kena genggam dekat mata tu untuk dan digunakan untuk memotong sesuatu lah. Okay guys, mata ngantuk sikit lah. Orang kata cuaca pun macam panas berengkang juga, tapi sekarang dah mendung sikit. Jadi matahari dah ada di sebalik awan. Kita rasa kat bawah ni rasa okey lah, teduh sikit lah. Okay guys, kita jumpa selepas ini guys. Mungkin kami akan singgah sekejap dekat Petronas Kuala Kangsar. Mungkin kita akan singgah sekejap dekat Petronas Kuala Kangsar untuk nak minum dan nak merehatkan badan sekejap lah. Okay, kita jumpa selepas ini guys. Ciao. Oleh kerana kami agak mengantuk, kami singgah sekejap kat kedai makan, bersebelahan dengan traffic light sebelum Kampung Liman Kati. Kami makan sekejap kat sini, dan rehat-rehat sekejap buat hilang ngantuk. Okay guys, sekarang sudah 6.43 minit petang dan kita berada dekat jalan nak sampailah dah dengan Kuala Kangsar. So tadi berhenti sekejap, rehat, mengantuk guys. So tadi berhenti makan dekat area Kampung Liman Kati. Area situlah. Lebih kurang dalam 10-11 km nak sampai ke tol lah. So sekarang ni kita dah teruskan perjalanan balik. Kita berhenti sekejap je tadi, lebih kurang 40 minit lah. Okay, so sekarang hujan dah turun. Jadi ini menunjukkan tanda-tandanya kita orang akan kebasahan guys. Tapi walaupun begitu, perjalanan tetap diteruskan kerana perjalanan kami masih jauh lagi guys. Menuju balik Melaka ni orang kata lebih kurang dalam 400 km lagi, 300 lebih kilometer lagi. Macam tu lah. So kami akan stop mungkin dekat ni lah, Sembang Pulai. Tengok keadaan minyak macam mana. Sekarang minyak aku ada 3 bar lagi. Kalau minyak mengizinkan, kita cuba lajak sampai tapak. Kalau tak mengizinkan, mungkin sampai Sembang Pulai. Okay, so ayo kita teruskan perjalanan kita. Selepas berhenti sekejap tadi,
sekarang dah sesegar balik lah. Kena teh ais dengan keropok. RM5 saja guys. Amat murah jugalah. Kata teh ais RM2 mungkin. Keropok RM3. Kamen Rider dia makan nasi goreng, nasi goreng kampung ke apa, dengan teh ais. Kena berapa RM9 kot. Betul RM9. Mungkin nasi goreng RM7, teh ais RM2. Mungkin lah. Okay, so jom kita teruskan perjalanan kita. Nanti apa-apa kita update lagi lah. Selalu. Okay guys, so sekarang kita dah sampai terowong Menora. Tapi sebenarnya macam aku cakap semalam, sebelah sini kita adalah terowong Meru nama dia. Nampak tu? Tunnel 1, Meru Tunnel. Okay. Allah Akbar. Motor kau tu, kereta siapa meletup kan. So inilah dia terowong Meru. Terowong yang menghala ke Kuala Lumpur. Yang sebelah sana yang menghala ke utara semenanjung kita ni adalah terowong Menora. Okey, so tengah-tengah dia ada tu. Tu. Tadi dah lepas dah. Dia ada apa? Dia ada satu macam terowong kecil yang kita boleh akses ke terowong sebelah sana lah. Oh, ini Honda City rupanya. Dia meletup. Aduh. So, okey, kita dah habis terowongnya. Terowong Meru. Oh, ni Pecut dah. Tadi nak laju sangat. Kau duk meletup dalam terowong. Allah. So, masa dekat tol Kuala Kangsar tadi, memang hujan sangat lebat guys. Dan kami dah kebasahan sampai ke spender. Memang lebat. Lebat sangat-sangat. Tadi. Lepas tu selepas pada terowong, selepas pada tol Kuala Kangsar tu, lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit macam tu, barulah hujan tu dah berhenti. Okey. So sekarang ni sejuk sikit lah sebab baju kita basah, seluar pun basah, kasut pun basah. Okey guys. So ayolah kita teruskan perjalanan kita untuk balik ke Melakau. Kita jumpa sampai ni guys. Okey guys, so sekarang kita dah sampai Arena Tapa guys. 7.46 malam. So kat sini kita berhenti sekejap sebab aku nak top up minyak. Minyak aku dah tinggal 1 bar je lagi. Walaupun belum kelip, tapi tetap kena top up lah orang kata. Sebab top up yang ni, lepas tu dah tak perlu top up dah. Motor ni apa pula ni S-Max Okay, so kita top up dulu dekat Shell lah. Ni BSP kot, boleh kot. Tak kisah mana-mana. Kereta banyak jugalah. Aku ingat tak ramai. Aduh. So kita kita bagi full tank kat sini. Kita rehat sekejap. Lepas tu mungkin dalam pukul 8 kita boleh gerak lah. Ataupun 8 suku lah. 8 suku. Pukul 8 cepat sangat. Pukul 8 suku lah. Okay. So kita isi dekat Shell ada, BHP ada. Tengok Kamen Rider putih kat mana. Aku follow je. Mungkin Shell kot. Shell lah. Okay. So kita top up sekejap minyak kat sini. Boleh lah sini lah. BHP boleh. Okay. Sorry. So, okay. So, aku set dalam 15.30. Allahu Akbar. Set 30 lah. Okay guys. So, aku cuba buat 13 lah.
13 liter. Oh, macam nak merimpas sikit Boleh kot. Tak apa, lebih sikit tak apa. Ambil 13. 13.2 lah. Okay. Alright, 13.02 liter guys. Boleh lah. Dia boleh masuk dah lagi ni sebenarnya. Tak apalah, boleh tu, ngam dah tu. Okay. So, minyak hari ni 13.02 liter. Yang mana kalau harga tanpa subsidi jadi RM33.07. Alright. Jom kita rehat kejap. Sebelum aku rehat, aku nak zero dulu. Okay. Twenty minutes later. So sekarang ni kita dah bergerak menuju ke Melaka. Tu dia, Kamen Rider. Bersama jentera Benelli TNT Tenat 249S beliau memecut laju di jalan raya kerana besok pagi dia kena warm up guys. Besok pagi aku kerja, dia kerja, tapi dia masuk awal. Dia masuk pukul 8. Aku masuk 8.30. Dia masuk pukul 8, tapi dia boleh balik awal lah. Dia boleh balik pukul 4.30 petang lah. Mungkin besok dia ambil off lah aku rasa, sebab dia ada 2 jam setengah untuk dia nak claim off. 2 jam setengah. Kalau dia masuk besok, dia balik pukul 2.30. Dia balik pukul 4.30, 3.30, 2.30. Pukul 2 tu dia punch out lah. Oh, bestnya petang tak kerja lah. Okay, so kita teruskan perjalanan kita. Minyak dah top up, kencing pun dah. So lebih kurang kita rehat dalam 25 minit. Lebih kurang isi minyak, pergi toilet, apa bagai kan, pergi beli air. So lebih kurang dalam 25 minit kita berhenti. Okay, so jom kita teruskan perjalanan kita menyusuri lebuh raya di malam yang kelam ini. Kita sambung lagi update selepas ini guys. Selamat menunggang motosikal. Semoga perjalanan kami diberkati dan dirahmati Allah Ta'ala, InsyaAllah. Mudah-mudahan. Ayo kita teruskan perjalanan kita. Okay guys, kita dah sampai dekat simpang nak ke simpang tu. Susu nak ke masuk Elite lah. So kat sini kiranya sambungan orang kata daripada Plus Highway masuk kat sini nak pergi ke JB lah. So kita akan tuju ke JB dan nanti sekejap lagi kita akan stop dekat Dengkil sekejap lah. Arena Dengkil untuk rehat-rehat sekejap, rehat-rehatkan diri sekejap saja. Mungkin kita boleh sampai Melaka pukul 12 mungkin. Kita boleh sampai lah dalam pukul 12, InsyaAllah tak ada apa-apa. So hubungan aku dengan Kamen Rider dah putus sebab dia punya intercom dia mungkin bateri dah habis kot. Sebab tadi aku tengok dia punya intercom berkelip warna merah. Jadi aku rasa bateri dah low kot. Sebab malam tadi dia tak charge. Lepas tu pagi tadi dia charge tak penuh. Mungkin dalam 80% macam tu je. Jadi bateri tu tak mencukupi untuk menghubungkan kami sehingga ke Melaka.
Okey. So tak apalah. Kita berhenti kejap nanti dekat Dengkil. Lepas tu kita tengok balik lah macam mana keadaan dia punya intercom tu. Mungkin kalau bukan sebab bateri pun atau mungkin kena restart balik ke apa ke. Tapi kita orang dah restart juga tadi. Aku dah bagi isyarat dekat kamera rider suruh restart dia punya intercom dia. Jadi kita dapat connect sekejap, lepas tu putus. So tak apalah. Tengok nanti kalau berhenti sekejap, mungkin kamera rider boleh charge sekejap ke dia punya intercom. Mungkin lah kan. Mana tahu kita boleh sambung balik sampai ke Melaka ke. Alright. Okay, so kita jumpa selepas inilah. Kita nak berhenti dekat Dengkil kejap lagi Okay, bye-bye. Tepat jam 9.50 malam, tibalah kami kat RNR Dengkil. So, kami lirpak kejap kat sini. Sementara itu, bolehlah Kamen Rider chargekan intercom beliau. Dan sementara rehat-rehat sekejap ini, bolehlah kami menengok bulan yang hampir purnama, tengok lori dan mengelamun buat seketika. Okey lah guys. So selepas lebih kurang setengah jam lah kita rehat kat sini. So dah jam 10.30 dah. Bolehlah kita sambung kembali perjalanan kita yang tak berapa nak jauh dah. Okey. Mungkin dalam sejam lebih lah aku bajet mungkin dalam sejam setengah tentu paling-paling pun. Kalau direct ni kita buat direct translation. Kita buat perjalanan yang terus tanpa berhenti kat mana-mana. InsyaAllah dalam pukul 12 kita boleh sampai dekat Simpang 4. So sampai kat situ tengok aku tanya kamera rider nanti kalau dia nak makan, kita berhenti makan. Kalau dia tak nak makan, aku berhenti kat mana-mana makan. Aku berhenti kat rumah aku ke, dekat Seri Malam ke, macam tu je lah. Lepas tu dah siap makan, boleh balik tidur lah. Hujan lagi guys, tapi dia dah tak lebat dah. Dia macam gerimis-gerimis. Mungkin dekat depan lori dekat depan sana tu dah tak hujan lah. Harapnya macam tu lah. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat area Gamoda Cove. Bandar Gamoda Cove. Kat dalam ni dia ada taman tema. Taman tema ni aku tak pernah sampai lah. Aku tak pernah pergi sini lah. Tapi abang aku dah pernah pergi. Dia dah pernah masuk kat dalam tu lah. Bermain-main dengan permainan-permainan yang ada disediakan kat dalam. Oh, hujan lagi. Aku rasa kita teruskanlah perjalanan kita. Walaupun hujan, sejuk. Tapi perjuangan tetap diteruskan untuk pulang ke rumah. Sebab besok dah kerja guys. Kita jumpa selepas ini. Nanti apa-apa aku update. Tengok macam mana. Okay guys. Kita jumpa selepas ini guys. Bye. Oh, alhamdulillah guys. Kita dah sampai Melaka dah guys. Kita dah masuk Melaka. Baru melepasi sempadan negeri Melaka, Negeri Sembilan. So aku dah bincang dengan kamera rider. Dia kata dia balik terus lah. Sebab besok dia kerja masa awal. So nanti dia akan terus ke Aikro. Dan aku akan masuk ke Simpang 4 lah. Kita orang akan berpisah kat sini. Dan besok kita orang akan bertemu balik di tempat kerja. Alright. Angin pun kuat lah malam ni. Bulan terang. Memang orang kata cuaca baik lah setakat ni. Kat sini lah. Tadi basah juga. Alright. So ya, terima kasih lah buat kamera rider kerana meneman aku ride ke Betong 2 hari 1 malam. Yang mana boleh dianggap juga sebagai ride balik hari je lah.
Terima kasih juga buat Abang Zan. Biker Station Pit Stop 410. Kerana di atas layanan yang sangat baik dengan kita orang. Dan tak sangka jugalah aku dapat jumpa dengan member lama, kawan lama, iaitu Chip Andalas. 15 tahun tak jumpa dia. Sekali jumpa kat Betong, memang orang kata tak disangka-sangka lah. Okay, so aku rasa setakat ini dulu kisah ride kami pada hari ini dan semalam. Dan insyaAllah nanti kita akan jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Mungkin nanti kita akan ride ataupun drive untuk sambut puasa pula nanti, insyaAllah, kalau tak ada aral. So sampai sini dulu, bertemu lagi kita, dan berpisah dululah dengan Kamen Rider kat sini. Tengok sikit. Okay, okay guys, kita jumpa lagi dalam serial ride yang akan datang. InsyaAllah tak ada apa-apa. Aku nak makan kejap lagi. Apa pula. Alright, jumpa lagi. Selamat malam. Bye bye. Assalamualaikum.